warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Fazil bin Maradi. Saya murid pendidikan Sekolah Kebahasaan Sungai Dua, kos sekolah Alam PPA 2024. Umur saya adalah 12 tahun. Baca buku yang saya baca adalah Anci yang Tamak. Pengarangnya adalah Azwani Abdul Ghani. Penerbitnya adalah Wai dan Yong. Tahun terbitan adalah 2010. Bilangan muka surat 16. Sinopsis. Buku ini menceritakan tentang anjing yang kelaparan. Satu hari dia pergi ke pasar dan kemudian dia jumpa tulang yang besar dan enak. Dia itu mengkungkung tulang dan pergi ke luar badan. Dia itu menggunakan titi untuk melintas sungai. Dia nampak anjing lain dalam sungai sedang menggonggong tulang juga. Sebenarnya anjing itu adalah bayang-bayangnya sendiri. Anjing mahu ambil tulang dari anjing itu. Dia terjun dalam sungai lalu tulangnya jatuh dalam sungai. Akhirnya dia pun kelaparan kerana tulangnya telah hilang. Pelajaran cerita ini mestilah bersyukur dan janganlah tamak. Sekian, terima kasih.